Pernah tak korang bila travel landing dekat satu-satu airport, bateri phone korang dah merah, dah nak habis. Time ni lah banyak nak guna phone, lagi-lagi nak tengok map. Kat airport memang ada sediakan plug untuk charge phone, tapi kadang-kadang kepala plug lain. Lagi sedih bila kau charge dekat airport tak boleh bergerak ke mana-mana, duduk je lah setempat sampai bateri full. Kalau aku sebenarnya bila setiap kali travel mesti aku standby power bank. Power bank yang selalu aku bawa brand CuteTech 10 Plus. Yang ni capacity dia 15,000 mAh, bagi aku dah cukup dah. Saiz dia compact dan ringan, senang nak bawa ke mana-mana. Yang lagi best, siap ada fast charging 120 watt. Power bank ni kalau korang nak charge 3 device serentak pun tak ada masalah. Yang penting siap dengan display, korang boleh tahu berapa lama lagi device korang nak full. Nak bawa travel tak perlu risau sebab power bank ni airline safe. Jadi nak scan bag dekat mana-mana airport korang boleh tenang je. Harga power bank ni pula jauh lagi murah kalau kau bandingkan dengan jenama-jenama lain. Kualiti pun premium. Dengan CuteTech 10 Plus aku dah tak risau dah bateri phone aku habis masa travel. Aku boleh rekod semua moment untuk share dengan korang dengan tenang. So macam biasa, korang jangan lupa like, comment, save video ni. Apa-apa pun, jom ikut aku travel.